Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ni saya nak buka sedikit gelanggang muzakarah ilmu, bukan gelanggang perdebatan, tapi sebagai ruang muzakarah ilmu. Mungkin ada asatizah, dia mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri, dia ada sumber-sumber yang tersendiri. Baik, isu yang saya nak bahaskan adalah isu yang berkait dengan kunut. Bacaan dalam kunut, sama ada kunut subuh ataupun kunut dalam witir lah. Jadi menjadi kebiasaan kunut ni, bila imam membaca kunut, maka makmum pun akan mengaminkan doa imam. Yang tu sunat lah. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Jadi imam akan terus membaca kunut sampailah kepada as-sana', iaitu bila imam mula memuji. Ujian bermula daripada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Itu dipanggil sana'. Di saat imam mula memuji, maka makmum akan musyarakah, iaitu makmum akan berkongsi pujian bersama dengan imam. Bila imam mula memuji Tuhan, maka makmum pun memuji juga. Maka makmum ketika itu akan membacakan bersama dengan imam fa innaka taqdi. Dan bila selepas daripada itu, imam akan kembali membaca doa, iaitu nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi di sini pertama sekali gelanggang perbahasan kita, muzakarah kita hari ini, kebanyakan kita melihat ramai makmum ni dia akan terus membaca sampai habis. Maknanya daripada fa innaka taqdi tu, puji tu, sampailah kepada nastaghfiruka wa natubu ilaik tu pun makmum akan baca juga bersama dengan imam juga. Dan kebanyakan masjid surah kita melihat makmum ni sampai dekat wa sallallahu, selawat pada Nabi tu pun dia akan join juga bersama dengan imam. Baik, kita hari ini nak melihat kepada neraca syarak berdasarkan daripada pandangan-pandangan fuqaha, daripada fuqaha dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merujuk kepada Minhajul Talibin, iaitu kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi, dan melihat kepada syarah-syarah kepada Minhaj, seperti Tuhfatul Muhtaj, seperti Mughni Muhtaj, kita mendapati apa yang dinyatakan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab ini bercanggah dengan amalan yang telah menjadi tradisi kepada masyarakat. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang mensyarahkan kitab Minhaj, maka dikatakan di sini bahawa makmum akan mengaminkan doa imam. Betul, jahran. Dia akan mengaminkan doa imam dalam keadaan dia membaca secara kuat. Maknanya amin, amin. Ketika mana imam berdoa. Doa di mana? Tuan, doa di Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu semua amin, amin. Maka apabila imam mula masuk kepada pujian as-sana', fa innaka taqdi, maka ketika itu disunatkan kepada makmum untuk musyarakah, untuk dia menyertai imam dalam memuji. Dan ketika mana imam kembali berdoa, maka pada ketika itu makmum sepatutnya kembali mengaminkan doa imam. Begitu juga ketika imam berselawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, maka makmum juga disunatkan untuk mengaminkan doa imam, kerana selawat kepada Nabi SAW juga adalah dimaknakan sebagai doa. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata wa yu'amminul ma'mumu jaharan lid-du'a. Makmum akan mengaminkan doa imam secara kuat, littiba', kerana untuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu ay wa minad du'a, dan setengah daripada doa itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-mu'tamad, atas pandangan yang mu'tamad. Maknanya waktu imam membaca selawat, maka makmum ketika itu tak membaca selawat tetapi dia mengaminkan. Wa qawlu syarih, kata al-Imam Ibn Hajar, berkata sebahagian daripada pensyarah yang mensyarahkan, dia kata yusyarik, ada sebagian syarah dia kata makmum ni waktu selawat kepada Nabi dia pun join sekali dengan imam. Kerana itu dinamakan sebagai doa. Kerana ada hadis yang menyatakan raghima anfu man zukirtu indahu. Maksudnya kerana ada hadis, jadi buruklah muka seseorang itu yang saat namamu disebutkan tetapi dia tak berselawat kepadamu. Jadi kita ni bila tak imam selawat, kita pun nak selawat jugalah. Maka kata Al-Imam Ibn Hajar, yurad, ini pandangan ini ditolak. Pandangan ini ditolak bi anna at-ta'mina fi ma'na as-salati alaih. Kerana ta'min itu sebenarnya dah amin, perkataan amin tu dia dah berada pada makna berselawat. Kerana selawat itu kan doa. Jadi pada ketika itu kalau di saat kita amin, waktu imam berselawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, kita amin, itu sebenarnya dah duduk pada makna berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ma'a annahu alyaq, bersama bahawasanya itu adalah lebih layak, lebih elok bil ma'mum, bagi ma'mum, li'annahu, kerana ma'mum itu tabi'u lidda'i, dia itu mengikut, sifat makmum ni dia mengikut kepada orang yang berdoa. Yang berdoa itu siapa? Yang berdoa itu adalah imam. Fanasabahu ta'min ala du'ai, maka bermunasabahlah, bersepatutnya lah amin itu sepatutnya bermunasabahlah kepada makmum itu untuk mengaminkan atas doa siapa? Doa imam. Hakadha. Jadi di sini kita melihat isu yang pertama adalah isu bila imam berdoa maka makmum sepatutnya mengaminkan. Yang dikatakan doa, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya sepatutnya di masjid surau ni waktu tu imam nastaghfiruka wa natubu ilaik, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amin. Hakadha. Seperti yang disebut oleh para fuqaha. Isu yang kedua yang saya nak sentuh di sini juga berkait dengan kunut adalah selalu bila kita dengar imam-imam di masjid surau ni, bila dia sampai kepada thana', maknanya fa innaka taqdi, maka imam akan memperlahankan pujian. Adakah di sana ada nas ma nassa alaihi al-fuqaha? Adakah di sana adanya nas-nas para fuqaha yang menyatakan sunat bagi imam memperlahankan? Kita tak menemui nas tersebut, melainkan nas yang kita temui adalah makmum di saat dia menyertai imam, fa innaka taqdi itu untuk memuji, maka sunat makmum menyertainya dengan perlahan. Sebab tu kata Imam Nawawi, wa yaqulu thana', dia mesti membaca pujian itu, iaitu makmum dia membaca juga pujian bersama dengan imam, tetapi kata Al-Imam Ibn Hajar, sirran, dalam keadaan perlahan. Yaqulu di sini, siapa tuan-tuan yang membaca itu, yang kena menyertai imam di dalam memuji itu adalah makmum. Jadi makmum bila dia menyertai imam, dia menyertai dengan perlahan. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik. Tapi kedudukan imam, adakah imam juga memperlahankan? Maka kita tak menemui satu nas setakat ini, tak ditemui nas yang menyatakan imam bila sampai kat fa innaka taqdi maka sunat dia memperlahankan. Dan asalnya di awal kitab, di awal perbahasan, dia dah nyatakan bahawa annal imam yajharu bih, maknanya imam itu menguatkan suaranya dengan kunut. Jadi maknanya menguatkan suaranya dengan kunut, jadi dengan makna daripada awal hingga ke akhirnya. Wallahu alam, itu dari segi zahir apa yang difahami. Tetapi kalau ada asatizah, ada masyayikh, dia menemui nas yang menyatakan bahawasanya sunat imam juga memperlahankan ucapan thana'. Thana' tu maknanya ucapan puji. Maksudnya bila imam memuji, fa innaka taqdi itu sunat imam memperlahankan. Seperti amalan yang ada hari inilah di masjid surau ni, kebanyakan imam sampai dekat fa innaka taqdi dia memperlahankan. Ada tak nas yang menyatakan demikian? Jadi saya buka ruang perbincangan. Kalau kata ada mana-mana asyatizah, masyayikh yang mampu untuk datangkan nas yang sharih bahawasanya imam sunat memperlahankan pada katanya fa innaka taqdi, yang difahami daripada kitab yang sunat menyertai dan memperlahankan adalah makmum. Silakan boleh bawa nas apa yang menjadi dapatan anda sekalian, menjadi dapatan kepada sekalian masyayikh. Sekian dulu, mudah-mudahan sedikit perbincangan ini memberi faedah kepada saya dan juga tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.